Tak lama lagi, kalau korang nak buka akaun media sosial, korang kena pakai IC. Ya, pakai IC. Sebab kerajaan akan mewajibkan sistem eKYC ataupun Electronic Know Your Customer. So, maksudnya, semua pendaftaran ke atas platform social media yang besar-besar ni akan ada proses pengesahan identiti sama macam kalau korang nak buka akaun bank ataupun e-wallet. Jadi, kalau dulu bolehlah buat fake account ataupun guna nama-nama pelik, lepas ni akan jadi lebih susah. Sebab semua akaun kena sahkan identiti yang sebenar. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata langkah ni penting untuk melindungi pengguna di bawah umur yang terdedah kepada kandungan bahaya akaun palsu. Akan tetapi, bukan tu je, eKYC ni juga boleh membantu mengurangkan scam, iklan palsu, fitnah dan berita palsu sebab semua pendaftaran kena guna identiti yang sebenar. Ataupun dengan kata lain, kalau korang menyebarkan berita palsu, buat fitnah dan sebagainya, korang kena bertanggungjawab sebab selepas ni identiti korang akan mudah diketahui. So dalam jangka masa panjang, kemungkinan besar suasana media sosial dekat Malaysia ni akan jadi lebih bersih, selamat dan juga profesional. Sebenarnya pelaksanaan eKYC ni, dia juga menjadi satu cabaran yang besar lah untuk platform media sosial yang masih belum ada sistem pengesahan identiti yang cukup kuat. Sebab itulah bukan semua platform lagi yang dapat lesen operasi daripada MCMC. Sebab proses ni, dia bukan sekadar menambah checkbox sahaja. Akan tetapi dia melibatkan integrasi teknologi pengesahan muka, kad pengenalan dan pangkalan data nasional. Jadi, of course, dia akan mengambil sedikit masa lah. Akan tetapi, bagi platform-platform yang lambat adapt, ada kemungkinan mungkin diorang tidak akan dapat lesen. Macam mana tu? Walaupun niat dan objektif rancangan ini adalah sesuatu yang sangat positif dan juga baik, akan tetapi dia tetap datang dengan risiko iaitu data peribadi. Bila semua orang wajib bagi IC, selfie dan sebagainya, kerajaan kenalah menjamin bahawa keselamatan data itu betul-betul ketat. Kalaulah ini dibuat dengan betul dan telus, dia boleh jadi satu turning point besar dekat Malaysia daripada media sosial yang penuh dengan akaun palsu kepada dunia digital Malaysia yang lebih selamat dan bertanggungjawab.